dari jin selamanya. Betul. Why? Dua tiga cabut gigi. Jarjen Sing menang lagi. Marvelous. Memanglah. Kaki kau panjang. Langkah besar. Sebab tu kau asyik menang je. Jangan marah. Saya sudah menang. Apa hadiah mau bagi? Dah ada benda ni. Kita pernah tengok benda ni ke, Rupi? Kat bandar ada banyak. Apa nama dia, Mesin Gedegam. Dia kakak? Sebab bila tin air jatuh kat sini, dia bunyi gedegam. Korang tengok Gedegam. Betul kan? Bila jatuh dia bunyi sebab tu dipanggil mesin gedegam. Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan Bukan. Nama mesin tu mesin layan diri. Ada duit boleh beli. Sedapnya. Sejuk pula tu. Nak rasa sikit? Boleh? Bolehlah tak payung. Bolehlah. Boleh. Nah. Sedap. Air apa ni? Saya mau rasa juga. Maaf, aku tak habiskan. Ganti balik. Aku mana ada duit. Apa? Abang Is, nak kita orang tolong? Boleh juga. Tolong abang susun barang-barang ni semua. Penuhkan tak? Boleh? Boleh. Tapi nak upah Aidin seorang satu? Bisa aja. Mana diorang ni? Oi, yang tu tak payah. Ingat tolong susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli air sendiri. Sama-sama. Aku pula. Kenapa?
Tak apa rasa pun tak tahu. Jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu. Air tu sedap. Kalau tidak, takkan abang jual kan? 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 Minum je lah. Betul juga. Tak sedap. Tak nak. Minum. Air apa ni? Air teh yang semua orang kata sedap. Tapi tak sedap pun. Tak ada rasa. Korang tak pandai merasa. Buat sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Kita minum air daun, Upin. Apa yang nya air daun? Itulah Kak tak tahu. Dekat tadi ke hari tu. Ipin, apa ni? Apa? Bukan kau lah, Fizi. Entah. Tapi comel je bulat-bulat. Itu tai ulat bulu. Tai ulat bulu melekat kat daun Kak. Betul. Geli. Elah geli konon. Yang korang minum air buah tu macam mana pula? Itu air buah. Dibuat dengan buah-buahan. Bukan dengan daun. Itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, orang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Kau ni terus suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebuk ulat. Semuanya dicuci dan diproses hingga jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Oh, baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya Allah. Tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul. Lagi satu kali main. Tak nak. Minum ni. Air teh je. Ish, tak malu.
salahnya? Aku tanya je. Dengan cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh o cecah biskut kering ni? Betul? Saya juga suka minum teh. Di negara saya, ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka. Tak sukalah. Teh Cina tak apa. Tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula, Ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air Kosong. Sepuluh, 11, 12. Nyam. Nasi lemak. Akak, ni untuk siapa? Untuk korang. Air? Selalu air teh. Korang budak-budak. Sekali-sekala eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Bagus untuk tumbuh sarang gigi dan tulang. Juga sihat tubuh badan. Wah, sayang Kak. Opa minum air apa tu? Air kopi. Nak? Nak. Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopi ni, Opa. Ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum. Nikmatnya. Tak apalah. Susu lagi sedap. Tak pahit. Minumlah susu lembu. Lemak manis dan berkhasiat. Lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke gerai mutu. Tarik. KO kurang manis satu. Kopi pekat satu. Okey, makan. Nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo, itu dua budak kicik belum. Sudah sampai. Ayo. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelija sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Saya suka. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa.
Sedap kan bila dah dicampur? Sedap? Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, dia jadi teh tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul. Selamanya. Betul. Bunyi apa tu? Uish, Atuk main motor lah. Seronoknya. Opa, kita orang nak pergi rumah Atuk. Boleh? Pergilah. Terima kasih, Opa. Dah, jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajar kita orang buat basikal macam tu ya. Brom. Jangan, bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah, motor Atuk kan motor Kapcai. Jom, Atuk belanja korang naik motor. Jom. Buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah semua turun. Aduh. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak? Tukar je lah motor Kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun dia tak mencemarkan udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Eleh, asap sikit je. Baru nak bising.
Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor Kak Chai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih, abang. Lama. Coba tu. Bawa laju-laju. Kita potong, Abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Dia lambat. Asalkan selamat. Betul. Lagipun motor Kak Chai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor Kak Chai Tok Dalang. Naik cepat. Alamak. Macam mana tu? Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor Kak Chai. Jauh lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamuk. Kenapa? Nyamuk tak gigit Atuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai. Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Atuk, kita orang tak pernah tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya. Ayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Ya? Belilah. Kasih tukar ni motor Kak Chai. Kau kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Brum, 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 brum. Cuba tengok harga dia.
Mesti mahal kan? Ya, Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk pergi universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Fuish, lama betul lah tu pakai motor ni ya. Betul-betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor bayar bagus ah. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Awi, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup bergaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Apalah pasal ini? Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nasi goreng, bihun goreng, mi goreng mamak, Maggi goreng, ayam goreng, semua nak. Atuk belanja. Terima kasih Atuk. Okey. Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam situ. Ada. 10. Cikgu, Abang Is. Wah, Cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Motor kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Apa cakap kapcai? Lah, motor kapcai tu apa? Motor kapcai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tiub berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120 km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor kapcai tu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Betul. Bye, Tata. Bye. Tolong! Motor aku! Motor kapcai aku dah hilang! Atuk tak apa-apa? Atuk, itu kan motor Atuk. Cuba Atuk tengok. Apa?
Raymond datang. Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa datang tak tahu? Wah, risau. Kesian. Kena tarik telinga. Raymond. Apa dah jadi? Tadi baru sampai rumah Atuk. Hah? Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Remo! Nasib baik Rainbow selamat. Iya, motor Kap Chai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor Kap Chai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Brum.